Zara ditanam 2 kali. Soalan saya, adakah dia disoal 2 kali oleh malaikat? Semoga Allah Ta'ala menunjukkan mana yang benar, mana yang batil dalam isu Zara ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tanam dah, tak kira siapa pun, gali balik bedah siasat ke apa ke, hal-hal lain ke, yang ditanam semua dia sekali seorang saja. Tidak datang nas kepada kita. Dia bila sebut tentang soal muka nakir ni, dia benda gaib. Bila benda gaib, dia terhenti atas nas, tak boleh ijtihad, bukan beri pandangan. Nah ni malah tahwilu ta'wil, benda tak boleh kita nak spin tau. Apa dia? Quran dengan hadis. Tidak ada dalam Quran kata orang tu kalau dibongkar balik, tanam balik jadi 2 kali soal, tak ada. Yang sabit sekali soal. Bila? Masa mula-mula tanam. Bagi mana? Bagi yang jenis ditanam. Kalau yang tidak ditanam, dijawab oleh Syekh Atiq Sokor, Rais Lajnah Fatwa Azhar yang lepas, iaitu pada ketika keluar roh. Mana ada tanam? Bakar di kayu, bakar di kapau, telang di rimah, telang di kega, acul buah tahu dara. Tak ada kubur, tapi ada barzakh. Hilang saja roh, datang malaikat. Seorang mungkar, seorang nakir.